Manusia tak kenang budi. Manusia yang tak tahu harga diri. Kamu jadi Perdana Menteri kerana jasa daripada sokongan UMNO. Kamu menjadi Esko kerana sokongan daripada UMNO. Kamu menjadi Menteri Besar di Negeri Sembilan juga kerana sokongan UMNO. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kamu bertelagah, jangan kamu bertelingkah, maka kehebatan kamu akan hilang. Surah Al-Anfal ayat ke-46. Yang saya kasihi Al-Fadil, saudara pengurusi majlis, seluruh saf pimpinan, penceramah-penceramah jemputan pada hari ini, daripada YB Hafiz, Ustaz Hanif, YB Waf, Cikgu Faiz, dan beberapa rakan-rakan daripada MPP, daripada Pejuang, dan turut sama juga Ketua Pemuda Negeri Sembilan, yang Ahli Parlimen Ustaz Misbah, dan juga Saudara Hasanuddin, dan seluruhlah. Semoga diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Malam ni pentas pemuda. Saya ni sudah berumur 63 tahun. Kan? Yang ada ni anak-anak saya ya. Tapi oleh kerana jemputan ni daripada orang muda, saya bertembung antara program orang muda dengan program orang tua. Saya akan ambil hak muda. Sebab saya sayang kepada pemuda ni kerana pemuda akan ganti saya. Dan orang mudalah yang akan menjadi kuasa penentu dengan izin Allah Ta'ala untuk menjadi perubahan dalam landscape politik negara kita. Termasuklah juga di Negeri Sembilan ni, pengundi hampir dekat dengan 1.6 juta, tak silap saya. Setiap 10 orang pengundi, 4 atau 5-nya ialah dari kalangan pengundi umur 40 tahun hingga 18 tahun. Artinya, yang nak membuat perubahan ini ialah dari kalangan orang muda. Orang muda walaupun bapa dia itu fikirannya lain, partinya lain, tetapi anaknya mempunyai pendirian yang tersendiri. Mereka membuat pendirian itu bukan kerana nafsu. Mereka membuat pendirian itu ialah kerana mereka mempunyai knowledge yang disebut sebagai K-politik. Knowledge politik. Inilah yang sedang menghantui kerajaan, Perikatan Kerajaan Pakatan Harapan yang dipimpin oleh PMX. Sehingga kan PMX sebut, dia kata, saya duk tengok banyak orang duduk pakat nak gulingkan dia. Kita bagi tahu dengan penuh tawaduk, kami pembangkang memang kerja kami siang malam memang nak jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Betul tak? Mana ada pembangkang di dunia yang sokong kerajaan? Kalau ada pembangkang yang sokong kerajaan, bermakna pembangkang tu kepala dia masuk air. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Yang kedua, pilihan raya Negeri Sembilan ini pilihan raya yang melakar sejarah. Tunasnya di Johor. InsyaAllah berputiknya di Negeri Sembilan. Berbuahnya di Putrajaya.
Inilah yang paling menggerunkan sekali. Hinggakan hari ini, Datuk Seri Mat Sabu, dia sebut, adakah kerajaan perpaduan akan hanya tinggal sejarah? Oh, ni dia sebut ni dalam berita harian. Menggambarkan suasana yang dia lihat. Di Johor, rakyat Johor telah memberikan pengajaran yang berarti kepada pemimpin Pakatan Harapan. Kalau di Johor, rakyat Johor boleh ajar pemimpin Pakatan Harapan, adakah di Negeri Sembilan, rakyat Negeri Sembilan tak boleh nak ajar Pakatan Harapan? Boleh atau tidak? Di Sabah sudah pun mereka buat. Di Johor sudah pun buat. InsyaAllah satu hari bulan ni pula, rakyat Negeri Sembilan pula akan memberikan satu pukulan maut, ataupun bukan KO, TKO insyaAllah. Tuan-tuan, di Johor mereka kalah betul lah. Dia kata tu negeri UMNO. Ni negeri Pakatan Harapan, negeri Menteri Besarnya PKR. Maka sudah tentulah yang cukup tension nak menghadapi pilihan raya ini ialah mereka. Kita tahu macam-macam dia akan sogok nanti, macam-macam akan bawa. Sorong papan, tarik papan. Pilihan raya, banyak umpan. Rakyat Negeri Sembilan tolak Pakatan Harapan. Boleh? Kita tahu banyak projek-projek kebetulan. Bila kita komen, kita kata banyak sangat di projek-projek luluskan. Dia kata kebetulan. Dari lulus lama dah. Cuma nak buat sekarang. Sebab tu kalau boleh pilihan raya, kita kena buat tiap-tiap hari. Baru betul. Bila pilihan raya tiap-tiap hari, rakyat dapat macam-macam. Rakyat akan dapat macam-macam projek yang akan diberikan. Kita nak lalu kadang-kadang pun payah nak naik motor. Panas dengan minyak tar tu. Minyak tar dia akan tar sampai hari buang undi. Okey, pilihan raya ni. Ini politik ni dulu, dia duk marah kepada BN. Mari dia jadi Perdana Menteri pun, mari mereka jadi pemimpin pun, dia buat yang sama. Tak ada benda yang dia nak sebut tentang reformasi. Tuan-tuan, apabila kes di Negeri Sembilan, kita umum semalam 11 kursi. Malam sebelumnya pula BN umum 25 kursi. Macam-macam lah keluar. Video-video kami hal lama, kami hantam UMNO. Saya kata, ada orang tanya, saya kata banyak lagi kami hantam UMNO. Biasalah kami lawak UMNO lama dah. Saya lawak UMNO ni tuan-tuan sejak umur 6 tahun lagi. 6 tahun. Ketika tu waktu pilihan raya Kapalaya Perikatan. Perikatan dengan Bulan Bintang. Saya ikut abang saya waktu tu. Saya tak tahu apa benda. Yang saya tahu bila tengok lalunya Bulan Bintang, saya sorak. Syok kan. Bila kata lalunya Kapalaya, bu. Kampung saya ni terkenal kuat pah. Nak sebut berlawan ni sejak kecil. Berhenti sekejap zaman Muafakat Nasional. Berhenti sekejap. Tarik handbrake. Tak apalah kain berlawan. Yang pelik bin ajaib ni tuan-tuan. Di Johor kita tengok. Mereka tu jadi menteri. Jadi Perdana Menteri. Jadi Exco. Pegang GLC. Tiba-tiba siang malam, pagi petang, kamu hentam balon UMNO. Betul tak? Ada ke Sabah ni manusia tak kenang jasa. Manusia tak kenang budi. Manusia yang tak tahu harga diri. Kamu jadi Perdana Menteri kerana jasa daripada sokongan UMNO. Kamu menjadi Exco kerana sokongan daripada UMNO. Kamu menjadi Menteri Besar di Negeri Sembilan juga kerana sokongan UMNO. Tiba-tiba kita lihat waktu pilihan raya di negeri Johor, kamu balon UMNO siang malam, pagi petang, subuh, sahur, duha.
Kami balon, betul kami dalam politik. UMNO pun balon kami, tak ada masalah. Dalam politik. Betul dalam politik ni kadang-kadang orang hentam kita dalam Facebook. Biasalah. Kita pun hentam orang juga. Kalau main politik kita boleh kata ke orang. Orang tak boleh kata kat kita. Itu bukan politik. Itu orang panggil parti politik Tupperware. Tuan-tuan. Tapi kita tengok apa mereka buat kepada UMNO. Macam-macam mereka buat. Dan sekarang kita menghulurkan tali persahabatan. Kita lupa balik. Kita lupa sejarah-sejarah lama. Kita buka buku baru. Sama-sama kita insaf. Kalau kita duk bergaduh lagi, yang kenyangnya ialah DAP, yang kenyangnya ialah orang lain. Kita ni orang Melayu. Kita ni orang Islam. 65% orang Islam. Tiba-tiba yang menguasai politik kita orang lain. Ini yang menyebabkan kita kata tak boleh. Kita kena bagi tahu, kita bincang. Inilah yang kita dibincang, yang kita bincang. Dulu tak apa. Dulu kalau PAS menang, UMNO kalah. UMNO menang, PAS kalah. Hari Jumaat, jumpa di masjid. Tak ada masalah apa. Tapi tuan-tuan tengok, 3 tahun mereka berkuasa macam mana keadaannya. Ni. Depan saya ni banyak pegawai kerajaan yang bekerja. Rakyat kita tengok, jumpa 10 orang. Nak cari seorang pun payah yang sokong kerajaan yang ada pada hari ini. Jumpa di kalangan orang Melayu. Ada sokong dia, seorang dua adalah puak-puak keluar daripada PAS. Duk kata PAS macam-macam. Dia rusin juga. Kalau Pakatan Harapan kalah, dia jawatan GLC hak gaji berpuluh ribu lingkup. Kereta kena serah balik. Itu duk maki PAS lah ni tu. Balik lepas ni jual petai. Mereka duk kata kita macam-macam. Awak katalah apa benda pun. Kami Arab panggil alatul, terus jalan. Kami tak peduli dah kemuncut-kemuncut tepi jalan. Yang kita nak bincang, saya selalu sebut kepada pimpinan PAS, pimpinan UMNO. Saya kata kepada mereka, kita bincang ni bukan masa depan saya. Saya dah berumur 63 tahun. Banyak kadang-kadang pimpinan PAS, pimpinan UMNO pun sama. Umur dah tua. Yang kita bercakap malam ni apa dia? Untuk masa depan anak kita, cucu kita, yang duduk main dalam buayan, yang duduk tidur dekat rumah umur 2 tahun, 3 tahun, yang tak tahu apa arti hidup. Bangun pagi, dia buka saji, nak makan. Hari Isnin, bangun pagi, nak duit. Dia tak tahu bapak dia ada duit ke, baru kena buang kerja ke, dia tak kisah. Inilah yang kita kena fikirkan tentang mereka. Bukan fikir tentang kita. Fikir tentang kita apa lagi, kita semua dah tua, saya beritahu. Tuan-tuan tak boleh muda lagi, saya tua. Kita beritahu. Semua penyakit semua dah kenyang dengan ubat. Belahak tu belahak ubat. Nak mencari dunia apa lagi kita? Gula pun kadang sekilo tahan sampai 5 bulan. Semua masuk kelab kilang gula semua dah. Lepas tu nak fikir apa lagi? Yang kita kena fikirnya tentang masa depan generasi kita akan datang. Bukan kita fikir tentang kita. Kalau nak fikir tentang saya, tentang hak tuan-tuan dia berumur ni, saya tak fikir. Sebab tu saya datang juga malam ni kisah muda ni. Saya nak bincang tentang masa depan mereka. Mereka nak hidup lagi. Ustaz Hafiz Sabri nak hidup 30 tahun lagi. Ustaz Dr. Wah nak hidup lama lagi. Cikgu Pai nak hidup lama lagi. Masa depan mereka.
yang kita nak fikirkan. Mereka tanam kepada orang muda. Ni jahat pemikiran ni. Politik ni kotor. Orang muda jangan duduk dekat dengan politik. Ni bahaya pemikiran ini. Pemikiran inilah yang sama dulu, yang pernah dibawa oleh Sonok Horonje, seorang orientalis daripada Belanda, yang pernah dihantar oleh Belanda untuk intip kegiatan orang-orang Indonesia, terutamanya Aceh, yang pergi ke Mekah, balik berjuang menentang Belanda. Nama dia ialah bertukar nama kepada Abdul Ghafur. Sonok Horonje, dia pergi jumpa orang Islam. Dia kata apa? Ad-dunya jipatun wa tulabuha kilabun. Dunia ni bangkai. Orang yang nak cari dunia ni ialah anjing. Dengan harapan apa dia? Biar orang Islam jangan cari dunia. Biar orang Islam jangan peduli bak khazanah negara. Biar orang Islam tak peduli apa yang terdapat dalam bumi mereka. Dia kata siapa nak cari, ini anjing. Tujuan apa dia? Supaya kita tinggal dunia. Mereka yang akan kaut segala kekayaan yang hasil masuk negara kita. Sama juga hari ini. Mereka dah sebut politik itu kotor. Kita kena jauh. Jangan pedulikan. Yang kotornya orangnya, bukannya politik. Orangnya. Saya sedar banyak ahli-ahli politik macam kami yang banyak kekurangan, banyak kesilapan, banyak kesalahan sebagainya. Ya, saya akui benda itu. Tapi jangan sampai tuan-tuan sebagai orang muda yang tak peduli politik, akhirnya kita tengok orang lain yang mengambil tempat kita untuk menguruskan negara kita. Ini satu pandangan cukup bahaya. Kalau nak cakap tentang kotor, semua perniagaan kotor. Orang meniaga ditipu oleh supplier. Minta hantar 10 kilo, dia hantar 7 kilo. Minta hantar tentang zinc ni hak kualiti, dia hantar kualiti. Adakah kita nak kata, Ustaz tak boleh berniaga Ustaz, perniagaan semuanya kotor? Tak betul. Yang kotornya orangnya, bukannya perniagaan tu. Tuan-tuan bersama, pasal apa berhenti kerja? Tak boleh kerja Ustaz. Politik di tempat kerja ni Ustaz lebih teruk daripada politik UMNO dengan PAS. Pasal apa? Oh teruk. Kadang-kadang hak yang dia patut dia tak naik pangkat, jabat tak pergi, konting kerja, tapi dia naik pangkat pasal dia baik dengan bos. Politik tempat kerja lebih teruk daripada politik di luar, kata dia. Oleh itu saya tak nak kerja Ustaz. Tak betul. Hak kotornya orangnya, bukan tempat kerja kamu. Ini yang kita kena faham. Sebab tu anak-anak muda, saya harapkan supaya kita ialah merupakan orang yang menjadi ejen perubah. Pilihan raya kali ini sudah tentulah bermula daripada PRU yang ke-15 dahulu. Peranan medsos amat penting. Amat penting. Yang akan boleh untuk nak tahwil, kita nak ubah pemikiran rakyat pengundi melalui medsos. Tuan-tuan yang boleh membuat konten, baik kena buat. Yang boleh bercakap English, bercakap English. Yang boleh bercakap Mandarin, buat dalam bahasa Mandarin. Yang boleh buat dalam bahasa Tamil, buat bahasa Tamil. Ini yang kita nak lakukan. Karena inilah market kita untuk kita nak tarik pengundi mereka ini bersama-sama dengan kita. Sebab itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita harapkan kita semua di kalangan kita ni, kita kena bersatu. Bila Melayu kuat, Cina, India hormat kita. Okey, boleh masuk suku ke tu? Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita semua kena bersatu, berpadu untuk memastikan supaya satu hari bulan nanti kerajaan di Negeri Sembilan ini akan ditadbir, akan diuruskan oleh parti yang akan memberikan kesejahteraan, kedamaian kepada rakyat. Kita yakin dan percaya kerana orang Melayu ni bangsa yang cukup bertata susila,
bangsa yang kuat berpegang dengan agama, bangsa yang tahu menilai harga orang lain, bangsa yang pandai menjaga hati orang lain. Sebab itu Melayulah orang yang paling bertolak ansur. Maka dengan sebab itu jangan bimbang. Orang Cina jangan bimbang, orang India jangan bimbang, orang Kadazan jangan bimbang, orang Dayak, Murut jangan bimbang. Kerana apa? Orang Melayu ialah orang yang berpegang teguh dengan Islam. Mereka bukan takut soal berkenaan dengan orang tak undi dia. Yang mereka takut apabila mereka menjadi pemimpin, mereka mesti berlaku adil. Sama ada Cina, sama ada Melayu, sama ada India, Dayak, Dusun, Kadazan, Murut, sebagainya. Mereka mesti memberi keadilan. Sebab mereka tahu selepas daripada mereka mati itu ada persoalan di dalam kubur berkenaan dengan pentadbiran dan kepimpinan mereka. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, yang hadir pada hari ini, kita sebarkan maklumat kempen adik-beradik kita supaya mereka ini menyokong Perikatan Nasional, menyokong Barisan Nasional di dalam pilihan raya yang akan berlangsung pada 1 hari bulan nanti. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Perikatan! 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 Dengan ini saya melancarkan Ultra Jentera Mahasiswa. Selagi mereka naik kereta masuk. Jadi sebab tu saya dengan ini insya-Allah aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.